وفقنا بما تعلم. اللهم يا حليم خلقنا بخلق الحلم، يا عليم حققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستودعك ما علمتني فارجله إلينا عند حاجتنا إليه. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita ucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan kurnianya kita masih dapat lagi bersama-sama untuk solat berjemaah, solat fardu maghrib secara berjemaah di dalam masjid ini. Sebelum kita mulakan pengajian, marilah kita sama-sama sediakan hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta pengarang kitab Safinatun Najah Syekh Salim Sumai Al-Hadrami. Al-Fatihah.